Pernah tak korang terfikir, macam manalah air terjun ni boleh wujud? Sini, geng Geo nak story. Semua orang tahu dia mula dan berpunca, of course lah, dengan limpahan air hujan. Air hujan turun kat kawasan gunung atau bukit. Lepas tu, dia meresap masuk ke dalam tanah. Air ni bergerak perlahan tau geng, kat lapisan batuan yang kita panggil akuifer. Bila dijumpa rekahan batu atau celahan akar pokok, dia akan keluar balik kat permukaan. Inilah yang kita panggil mata air. Tak habis kat situ je geng. So, bila banyak aliran kecil bergabung, dia pun mula membentuk sungai mendut atau sungai kecil. Air yang turun ikut cerun akan makin laju tau geng. Dia bawa sekali pasir, batu kecil dan mendapat. Lepas tu, bila air langgar batu besar dengan arus yang deras, so terbentuklah kawasan jeram, iaitu tempat air berbuih dan bergelora tu. So, macam mana pula air terjun ni terbentuk? Biasanya, sungai mengalir atas dua jenis batu, iaitu lapisan batu keras kat atas dan batu lembut dekat bawah. Kemudian, air sungai akan hakis batu lembut ni lebih cepat dan lama-lama bahagian bawah makin terkurit. Batuan keras ke atas jadi tergantung sampailah masa dia runtuh. Dan masa tu terbentuklah tebing curam. Air pun jatuh dan boom! Hasillah air terjun. So geng, air terjun ni sebenarnya sentiasa bergerak perlahan-lahan ke arah hulu, sikit-sikit setiap tahun. Maknanya air terjun yang kita tengok buat healing hari ni, dia tengah bina versi baru setiap saat tanpa kita sedar. Dapat something?